Weh, tak sekolah. Tak sekolah. So pagi ni pukul 7 kita dah standby nak pergi tengah angkut barang. Jumpa kat Petronas Simpang Pulai tau. Oh, tak berhenti dah. Tak tahu, nanti aku tanya balik. Bye. 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 Nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Sekolah Mariam. Nak pergi Nabi. Cameron Highland. Sembilan 10 minit dekat Tian sebelah Taiping. Tengah tunggu pakcik nasi lemak ada dekat dia. Along dah lepas-lepas dah. Dah lepas jauh lah. Kita tunggu breakfast dulu. Tak? Makanan tak ada. Makanan duduk kat Alok Bozu ni. Oh, okey. Baru sampai. Dah, dah. No. Sedap, sedap. Sedap. Tak boleh. Dia boleh pakai cekok dah. Tak buang, makan. Buang. So cerita dia lah ni, kita berhenti dulu kat sini. Tapi Along dah lepas pi sampai Sungai Perak dah. Dia makan kat sana. Estimate sampai dekat Cameron dalam pukul 12 macam tu. Kita dah sampai sekarang pukul 1.12 tengah hari. Kita dah sampai di Tanah Rata. Kita nak makan dulu. Kakak. Dah pakai sweater betul sejuk lagi. Kita makan dekat Fik Kerabu lemak bakar Mak Timah. So kita nak try test dekat sini sebab kita tengok video TikTok macam sedap. Hai. Apa tu? Peace. Oh. Macam mana pungkok okey tak pungkok? Pungkok okey tak? Belum apa-apa muka dah remote. Dekat nasi kerabu lemak bakar Mak Timah. Meja tu panjang sikit. Cik lah. Satu. Okay, tak mau. Satu masin je. Nak apa? Kambing. Ada kambing. Ini daging bakar. Kambing bakar. Kambing Saya nak lemak tu kena. Saya nak lemak satu. Dia total damage. Ini agak pricey lah Macam mana? Berapa setinggan hang berapa? Ha. Kita dah habis makan dekat nasi kerabu. Wish, Datuk. Kita habis makan nak pergi mana? Nak pergi mana? Barat ti. So kita dah sampai. Kita dah sampai sekarang pukul 2.35. 2.35. Oh, dia skun ke? Nangis dekat mana? Barat Teh. Kita nak order ni satu,
ambil kontak satu ya. Okey, baik, sama. Dok, sebab hari tu kita order macam ambil sendiri tau. Jangan pandai-pandai saya pantak. Ramai weh. Kotor lah. Dan nak buat video hampa ambil gambar je tadi. Kita order mushroom soup satu. Lepas tu ada skoi. Lepas tu ada fries untuk budak-budak. Ni kanak-kanak Rebina. Hai kanak-kanak. Kanak-kanak. Bapak kanak-kanak pun makan. So kita order, kita ngeteh seorang sikit. Sedap tak tarik dia? Macam tu je. Dia rasa apa? Kayak ni salah. Rasa apa? Salah. Apa macam roti? Lepas ni pukul 3, kita check in. Kino pokok sini. So kita nak on the way balik dah. Kita parking sini. Sini view. Wow. Lepas tu? Sini, masuk sini tu kai. Basement. Fucking. Fucking. Betul lah, betul lah. Dia tu yang kat cerita video tu. Kena parking basement. Damn. Balai kedai orang mampu ni. Ni bilik kita ni. Dia ada kolam. Kita dah sampai. Kita nak check in dulu. Lepas check in, baru kita pergi tengok dekat kambing. Kambing tu dekat je weh. Ni hotel kami duduk. Tu kambing dekat situ. Ha ni, tu sheep sanctuary dia. Nampak. Kita nak check in dulu. Oh. Ni harga kalau hang main walk-in. Dia ada peak season. Kita dah sampai. Cantik tak kak? Cantik tak? Bilik kat sini kalau tak hampa booking dalam Agoda, dia lagi murah. Tapi kalau kata hampa booking walk-in ataupun main banyak walk-in, dia mahal sikit daripada biasa. Kalau hampa booking dekat dalam Agoda dapat RM150. Kalau hampa main walk-in kat sini, harga jadi RM208. So mahal sikit. So kita dah ready nak check in. Panggilan haji. Aku penat. Kita dah selamat check in. Penat dah bawa beg. Penat dah bawa beg. Penat. Padahal satu tingkat naik atas ni. 3 bilik satu. Lepas tu ni tu bilik Angah. Bilik Along. So ni bilik kami untuk 205. Hello. Tak boleh buka. Okay. So kita dah dapat 2 katil. Lepas tu kita ada satu sinki kat sini. Oi! Lepas tu rasa basah. Ini view untuk bilik depan. Check it out. Hey, Greg and the CE call me hip hop junkie. Straight to your dome, he's like Jiran tetangga. So ni view daripada bawah. View daripada bawah dia macam ni. So bilik kami dekat atas ni, tingkat 1 untuk katil single dengan queen. Not bad lah. On the way nak ke Sheep Sanctuary.
So kita dekat jalan nak pergi Ship Sanctuary. Daripada bilik hotel kita jalan kaki saja meniti dekat tepi-tepi kedai. Kalau hampa check in dekat Kia Farm Guest House tu lebih jimat lah, sebab hampa tak perlu naik kereta keluar ke, tak payah. Ha, nampak. Kat ni dah Yang beli. nak asal. 我帮你。Sekarang dah pukul 5, Ship Sanctuary tutup ke apa? Pukul 6. Yang ni madu kelulut dengan madu lebah. Kita suka yang merah tu lah. Yang kali mana suka? Kalau orang kita suka yang ni, saya bagi rasa semua dia. Kalau abang jumpa kat kamera cantik putih boleh telan itu selipai. Ini punya habis madu separuh buah. Wajib nombor 1 ni. Tadi kita tengah berhenti kat Arena sebab kita nak makan aiskrim. Kita jalan untuk ke Ship Sanctuary, harap sempat sebab Ship Sanctuary tutup pukul 6. So dekat sementara on the way nak ke Ship Sanctuary ni ada macam-macam boleh beli. Apa dia? Memanglah kena pusing kat pintu depan ni pun. Banyak komplain. Weh, dah close ke? So hari first day dah tutup. Tak boleh. First day dah tutup. Kita nak pergi ke Kia Farm yang tempat baru dia buat tu. Kita nak pergi tengok. Je lah. Share je. Dah lu orang beli mana tak? Satu. Ni Han nak usung sampai mana? Let me tell you. Dapat tak strawberry? My little boo thing. So I'll give a hook what you do. Pegang, pegang. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell 'em I'm next. Tak manis ha? A little something fresh, I know. Tak manis. Tell 'em Dia masam. Tell 'em you find a little something fresh, I know. Put a little gold in the teeth and the fit good, so I took the doors up. I see a brother holding your seat, no beef, but I'm trying to get to know you at least. Don't take my talking to your own. I can keep it chill like Soviet blonde. I'ma keep it real. Kakak nak? Mau nak ke? Satu berapa nak? Nak ke? Nak ke? Wow. Ui. Tadi kita dah lalu sini, kita nak pergi ke seberang ni. Nak tengok. Sebab ni kawasan baru tau, masa kami main itu dia pun tak ada lagi. Ini ini baru tak ada lagi yang itu kita main. Oh, ni baru lagi. Apa tu? Ubi. Cok ubi asam macam li. So kita record dulu. Kita nak off record lah. Nak shopping. Jagung beli 6 berapa? 6 berapa? 6.40. Oh nak bagi lah. 6.40 ringgit dek. 6.40 ringgit. Sedap tak? Boleh lah. Boleh lah. Manis tak? Manis sikit. Ada sini. Sini ada ikut. Dekat pasar ni dia tutup pukul 7 malam. Dia buka pukul 8 pagi. So kalau tanpa nak mai, kena mai awal. Kalau datang malam dia tak buka dah apa. Pukul 7 saja. Kita jenis tengok-tengok. Lepas tu balik cari kat Shopee, cari kat TikTok Shop. Nanti muat tak gambar, cari dekat TikTok Shop tau. Kat Shopee TikTok berapa? Dekat TikTok ni 15 je ni. Laju betul. Uish. Uish. Buah apa? Buah apa? Buah cinta dek. Buah cinta. Di Cameron saja. Kalau kat Kolo nama dia apa? Mana? Cinta ke? Ini buah cinta. Apple Cameron ni. Oh ni buah cinta ni. Ya, RM5. Ni buah apa? Kopi kentang tak? Kopi kentang tak bisa ni. Kecil sangat ubi kentangnya besar ni. So kita dah habis
memborong. So kita nak balik bilik dah. Nak rehat dulu sekarang pukul 5.30. Sekejap lagi dalam pukul 8 pun kita gelak pula tau. Untuk dinner. Siapa yang panggil? Angah Angah main dengan Syafiq kat bawah. Tak Airil ke? Jom. Jom kita tu. Weh, boleh duduk makan kat situ weh. Huyo. Bye. Syafiq naik Syafiq. Sekarang pukul 5.40. Kita dinner lagi pukul 8. Kita nak keluar kita nak keluar dari sini pukul 8 malam. 1 malam 150 okey tak? Boleh lah tu. Jagung lagi beli jagung RM40. Orang beli yang tak masak pun RM40. Buah cinta. Mana buah cinta? Mana tengok buah cinta. Malah ni nak kokok buah cinta pula. Maksudnya dekat bawah ni dia orang buat steamboat ke asyik? Maksudnya buat steamboat juga asalnya ni bawah ni. Sekolah tahan pun nak main untuk makan steamboat pun boleh kat bawah ni. Okey, biarkan depa kat situ. Kita naik atas dulu. Atas ni dia ada ruang OOTD. Ini bunga hidup ke ni? Oh, rose Ada bau tak? Jom. Kita beli jagung bakar. Satu ni RM7. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau 6 batang 40. 3 batang 20. Jawab tadi. So sekarang dah pukul 8.21. Sekarang suhu 17 Celsius. Kita nak pergi makan dekat restoran Highland Tom Yum. Kalau tengok map tu lebih kurang dalam 13 minit macam tu. So kita nak turun bawah dulu. Daripada kat bawah kita turun bawah dulu. It's not that bad. Semua dah ada kat sini. Sejuk tak? Sejuk tak? Banyak lelok. Kak Cik kata dia nak tukar bilik sebab bilik dia ada problem sikit. So nak buat pergi kat bilik dia. Kita nak pergi dekat bilik dia. Oh, cerah ni. Dekat bilik pula. Boleh review, kita boleh review. So bawah ni ada steamboat tau. Kalau tak pun nak makan kat sini saja, tak mau keluar pun boleh makan kat sini. Han daripada bilik lah 50. Tu. So kita nak pergi ke restoran Highland Tom Yum. Ini lah, kena pergi 2 ni kuasanya. Bau cerah. Oh, ada kehidupan sikit. So kita dah sampai dekat Highland Tom Yum. Habis dah cik, makan dah habis dah. Lambat tak? Sedap ke? Sedap kan? orang tekan cash. Weh, nampak dalam ni? Kira dia makan tak dia balik. Ada pun tak lagi. Kita tak ada duit lagi. Semua orang. Saya aku tambah. Hai. Sayang tu, ada tarik tu. Ini marah punya menu. Menu marah. Nah. Daging masak kicap. Patut makcik tadi tak habis. Hampa tak tengok. Masih asap. Berasa asap. Nah. Ini
sekarang kita dah sampai dekat Sentrum Night Market. Sekarang pukul 10.33. Sekarang suhu 17 Celsius. Kita dah sampai dekat Sentrum Night Market. Hey, boleh turun ni? Boleh turun lagi ke? Nak main tengok je ada apa. Oh, kita tengok ada apa. Ni macam pasal malam depa lah. Jom. Sikit. So, kita dekat Sentrum Night Market. Berapa? Ini berapa? Jadi yang buat petang ni kita berapa lah? Banyak lagi tak? Nak apa? Ni lah kecil. Ice cream. Aku minta try pasal iPod kat sini. Dapat tu. Jom. Tak ada apa makan je kat sini. Sejuk. Pis. Macam tu je dah habis dah. Oh, so kita balik lah. Dia basically dia tempat makan je. Alah tempat makan je pun. Macam kat Kia Farm tu rasa besar ni. Celsius. Mati yung sini tu. Tak hidup. Lepas pada makan tadi, kita terus balik. Kita turun dah kat Sentrum Set tadi apa tengok. Lepas tu terus balik.